arham. Mesti kena lepas dari sini. Jangan arham tanah. Atau membaca salah ar-raham, itu lebih salah. Ya, tengah-tengah arham. Ya, ar-rahman. Ar-rahman. Ar-rahim. Tak boleh Ar-Rahmanir-Rahim. Tak boleh kita menahan suara. Kan? Dia tengah-tengah antara suara tertahan dan suara terlepas. Dan juga dia sifat dia ra ni tak apalah. Akan datang kita akan belajar khusus untuk ra, masa mana dia tebal, masa mana dia tipis. Itu biar dulu. Yang penting makhraj kita betul. Menyebut huruf ra. Okey. Kemudian dari situ kita kata apa? Nafas kalau ra ni nafas tertahan atau terlepas. Suara tengah-tengah lepas ini kan. Nafas dia tertahan. Nafas dia tak keluar. Kalau keluar ra tu. Dia tak rasa keluar angin pun. Nafas dia tertahan. Okey. Dan ra itu huruf dia ialah huruf nama dia di antara 3 huruf tadi. Okey, saya seterusnya saja huruf ra dia dekatkan pada malam ini ketiga-tiga huruf ra ataupun lam, nun, ra. Kita biasa sebut lam, na, ra. Macam mana kita sebut lam, na, ra tu hampir kepada lam dan nun tadi kan. Kalau anak-anak kita yang payah sebut ra juga sebab dia hanya fokus ke hujung halqum. Cuba suruh fokus ra ni guna hujung lidah betul-betul. Pegang lidah dia, letak dekat kursi. Orang Arab kalau payah sangat ada sebahagian orang kita Syekh tu pegang lidah dia letak sini di depan. Dia ambil tangan dia letak. Boleh sebut sampai hari ini. Anak murid saya pun ada. Sebab apa? Sebab kaedah tak betul. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Saya tahu macam nak buat. Lalu saya ajar kaedah makhraj dia lah letak betul lidah. Kita rasakan betul lidah dia kat mana dia perempuan lah. Saya nak pegang lidah dia. Saya ajar saya saja tunjuk dia lidah letak tempat sepatutnya. Bunyikan ra. Bunyikan daripada hujung lidah. Maka hari ini dia boleh sebut ra dengan baik. Alhamdulillah. Umur dah masuk 40 tahun dah. Ra di ru. Sampaikan huruf ghain pun tidak sebut ra. Dulu habis ra sebut ghain. Dan ghairil maghdub sekarang ghairil maghdub habis pun dah sebut ra mereka. Kita nak pergi tapi nak cerita dia boleh sebut. Kalau ada orang yang tak boleh sebut tu, kita bagi keadaan yang betul, makhraj dia yang betul, letak tu, cara letak lidah betul-betul, insya-Allah dia boleh sebut huruf ra dengan baik. Insya-Allah kita boleh masuk dalam masalah ini. Kita teruskan latihan halat.